So, kita buang daun kering ni kawan. Okey. Yang saya nampak pagi ni ada dua yang masak. Okey. Tak tahu, tak pasti kenapa banyak daun-daun berguguran. Tapi mungkin saya terlebih letak baju cili ni kawan. Ataupun dia kurang air. Nampak tu, daun-daun dia berguguran. Tapi pagi ni saya dah siram dia. Okey, harap dia dapat air yang mencukupi. Sebab semalam saya tak ada, lupa pula nak pesan anak-anak siram pokok ni. So semalam mungkin tak ada hujan juga. So macam ni lah kesan dia kawan. Daun dia berguguran. Nampak? Pokok-pokok pun dah penuh. Okay. So hari ni kita take care pokok kita kawan. Walaupun macam tu nampak buah dia masih produktif kawan. Masih dia produktif berbuah lebat kawan. Macam tu. Okay, hari ni saya nak petik lah. Petik buah-buah cili saya ni yang masak. Okay, ni satu. Belakang. Dua. Ni cili pedas ya. Ni cili api. Bukan. Ni cili sambal kawan. Ni kalau buat sambal memang power. Alhamdulillah. Tengok berapa hari ni dapat. Cili burung 3 yang masak. Dan cili sambal ni ada 2. Syukur Alhamdulillah. Ni kedua-dua jenis cili yang pedas berapi kawan ya. Jadi siapa makan cili je lah terasa pedasnya. Gitu.